ujar kecil. Pada masa dahulu, tanah Melayu tidak bersatu. Itu pada masa dahulu. Masa itu, ais kacang pun belum dicipta lagi. Sharifah Aini pun belum menyanyi lagi. Sharifah Aini, DJ Dave, Helame, Mary Siah Ling Ling, semuanya belum menyanyi lagi. Ketika itulah cerita ini bermula. Lang Buana. Bersedia? Bersedia semua? Ya? Kita bersedia. Kita bersedia. Menjelang. Yang di sana sedia. Semua orang sedia. Benar, oi. Aku ni kawan. Aduh. Apalah korang ni? Aku ni cawan air, betul tak?
Lapornya. Tuan hamba ni, cubalah bawa-bawa bersabar. Lapor. Jangan gusar. Sebentar lagi. Mungkin kita akan sampai ke sebuah kota. Dengar tu. Sebuah kota. Sampai nanti, tuan hamba makanlah banyak-banyak. Nak makan apanya? Kita ni bukan berduit. Lagipun, dah 4 hari kita berakit. Langsung tak nampak satu negeri pun. Tak ada. Pejar je. Tuan hamba, minum je lah sungai tu. Balik-balik ayo. Asal jumpa sungai, minum air sungai. Asal jumpa paya, minum air paya. Air sungai, air paya. Air sungai, air paya. Naik ke matu, bibi orang hamba, tahu tak? Sedap. Sekali-sekala. Kalau betul-betul tempat, sedap juga air sungai ni. Masing-masing rasa. Macam mana masih sikit pula tu? Rasa dia. Rasa. Sudah. Cukup. Jangan menaik sungai tu, tuan hamba. Nak cukup apanya? Kacil suruh orang minum air ni beria. Sedap ni. Banyak ni. Perang. Patutlah masing-masing sikit. Baru 2 hari. Ada kota depan tu. Dah sampai. Syukur Alhamdulillah. Sampai juga kita di sebuah kota. Rasa-rasa di semua tempat ni. Datuk, hamba kan ada. Perempuan nak harap orang lain, hamba ada. Selamat datang putriku. Patih Datuk Mariawang yang mengirim putusan tempoh hari. Bagaimanakah perjalanan Tengku bertiga? Dan apakah perkabaran ayahanda Paduka Sultan? Silap orang kat dia ni. Takkanlah kita ni macam anak sultan.
Ayahanda Sultan sihat-sihat dengan Datuk. Ha? Baginda kirim salam. Kirim salam. Oh. Kirim salam. Waalaikumsalam. Silakanlah ke kota Langbuana. Silakan. Silakan. Macam bertengok kota ni. Macam baru lepas kena serang je. Tu. Dia mati sakit jantung tu. Sakit jantung apanya? Muda amat. Mengapa ramai yang cedera ni tu? Inilah sebabnya kami mengharap sangat kedatangan Tengku bertiga. Betapa teruk kita diserang. Ni semua sebab kena serang? Iya, Tengku. Dan mereka akan serang lagi. Sehingga kita tunduk pada Sang Nira. Mak ai. Korangnya Sang Nira. Dia tu jahatnya amat. Gila nak berkuasa. Zalim. Dan tak berperi kemanusiaan. Bunuh dulu. Tanya soalan kemudian. Silap sikit pancung. Silap sikit sulap. Silap sikit. Berapa jauh kita dari Cenok? Dalam 5 hari buat orang kaya. Tapi kalau ikut saya, jalan hutan 1 hari aja. Itu kamu berambat. Kita kejar mereka ikut jalan sungai. Berani mereka melarikan diri dari aku, ya? Tak ada sesiapa yang dapat melarikan diri dari orang kaya Sri Bentan. Tahu? Tahu orang kaya? Anak semut lagi kupijak. Ini kan pula 3 ekor kera yang betul. Orang kaya. Apa dia? Anak semut kecil orang kaya. Ini semut Afrika. Dia besar-besar. Tu semut di Afrika orang kaya. Sini tanah Melayu. Semut sini kecil-kecil. Bila dia dah tua, dia besar punya. Besar anak kucing, tahu? Tak pernah pula hamba tengok semut besar anak kucing. Tuan hamba pernah tengok? Tak pernah pula hamba. Besar kepala mancis adalah. Tapi masa hamba balik cuti ke Mentakap dulu, semut-semut dia besar-besar. Besar menumbuk. Kalau kena gigit. Mana ada semut besar? Tak mungkin. Kalau kena gigit. Hei! Semua ni. Cuba jangan banyak cakap. Kita gerak sekarang. Tengok tu.
ajak tuan hamba kemari. Kalau surat itu dari Sang Nira, tak ingin hamba membacanya. Cakap pada dia, kami tak akan menyerah kalah. Ya. Kami akan tentang bermati-matian. Ah. Hui. Nanti dulu, bagi tahu dia. Seranglah kami bila-bila masa. Kami dah ada 3 anak raja baru tahu. Semangat kami bertambah kuat. Apa dia tengok? Ni nampak? Ini orang kerima. Badan pun penuh awan larat. Kami tak gentar tau. Biji kundang di pinggir kali. Ayam serama duduk tempo. Janganlah tuan hamba tak sedar diri. Hidup kami menentang musuh. Mengeluh sukma, ruang biasa, pelangi kalbu, mengenang rindu, mengeluh duka, deruan rasa, pelangi seteru, jalan laku. Dalamnya bantu dia. Silakan Tengku. Macam mana sekarang ni? Hamba rasa lebih baik kita berterus terang aja. Yelah. Hamba pun rasa begitu juga. Baiklah. Tapi kita kena rahsiakan dulu. Bila tiba masa yang sesuai, barulah kita cerita yang sebenarnya. Buat masa ni, kita berlagak-lagak dulu jadi putera raja. Benarnya. Itulah yang semulik-muliknya. Mulik yang amat sangat. Anak raja konon kena ketulah nanti, baru tu hamba tahu. Serio hamba. Mau busuk kaki. Busuk kaki? Dolat raja. Ketulah. Kaki besar. Kaki gajah. Bayangkan. Sila tak? Ampun, Ampun Tengku. Ampun. sebentar lagi pasti akan hidangkan santapan untuk Tengku bertiga. Harap Tengku bertiga bersabar. Datuk Perewang, African Brandstill. Ada apa, Kiambang? Sembah. Apa? Sembah. Sembah? Sembah. Datuk, Tuan Frank Mocking Power datang, Datuk. Dia datang nak tolong kita. Dia ada meriam 6, bom tangan ada 17, make up 3 ni, apa ada Datuk? Ini gila bom kamu. Wah, suruh aja dia orang pergi. Kita tak perlu pertolongan orang putih. Lagipun, diorang tu bukan boleh kawan. Dia ada 53 senapang, Datuk. Kota kita dia tergadai nanti. Good morning, Dr. Merewong. Tuan Frank Mocking Power. Kiambang. Ispling Ting Ting. Sipring Pisting. You speak such good English, Kiambang. Dalam kota Lamona, saya yang dera. Whatever. I see you have guests today. Hamba rasa ada baiknya kamu pergi saja dari sini. Kami tak perlu pertolongan orang putih. Lagi, kami dah ada 3 anak raja yang hendak membantu kami. The 3 princes. How do you do, Tengku?
Getting all geared up for the big fracas, I see. Cuba Tuan Ambo cakap dengan dia, Gunung. Betul tu. Nak cakap apa? Cakap je lah apa-apa. Kita ni kan anak raja. Anak raja mesti pandai cakap orang putih. Betul? Tuan Ambo cakap lah juga kita malu kita nanti. Yalah. Well, are we ready for the big ruckus? Well, I... Good God! Kenapa ni? Loh, macam mana nak perang ni, Datuk? Kalau dah pesawat macam ni, Datuk. Apa kaki gajah? Frank, orang British tak habis-habis dengan tipu helanya. Tapi kami benar-benar ingin menolong orang Melayu menentang Tan Mirah. Kami jujur, Datuk. Jujur depan ni, Datuk. Meriam pun ada 6. Kiamat, niat mereka selaras macam muncul meriam mereka. Kita yang lebur akhirnya. I tried to help you, orang Melayus. God knows you're going to need help. Very well. Kiambang, this is for you. Kalau Datuk Merewang bersetuju. Barbarians. Datuk, rugilah kita tak pakai bom tangan depa, Datuk. Betul Frank makin power. Better lead. Sini. Saya nampak mereka. Bagus, Sinok, bagus. Mereka dah tak jauh lagi. Kalau aku dapat, aku patah-patahkan teguk dorang. Tapi sini bahaya. Bahaya apa? Ada hantu. Mana ada hantu siang-siang? Ada. Mana? Ada. Sana. Tengok tu kaya. Aslan, buka. Banyak je kereta tu. Tak ada ni. Tengku, inilah harta-harta kau dalam buan. Tengku bertiga. Ambillah seberapa banyak yang boleh. Banyaknya kereta, Datuk. Kereta apa ni, Datuk? Yang sebenarnya kami. Yang sebenarnya kami gembira sangat, Datuk. Tadi Tuan Ambo kata nak apa sekarang? Tadi belum dapat kereta. Ada apa, Tengku? Tak ada apa-apa, Datuk. Tak ada apa. Tengku, ingin benar-benar nak tahu keadaan Paduka Sultan sekarang. Apakah perkabaran ayah dan Tengku bertiga? Oh, dia baru balik haji. Dah 14 kali dia pergi haji. Betul tak, kawan? Kekanda-kekandaku. Lebih-lebih pula ni. Mulut TV kau. Terima kasih banyak, Datuk Merewang. Ini pun dah kira rezeki. Kami pun penat sangat dah ni. Dah nak balik pun. Terima kasih banyak jumpa lagi. Tapi Tengku, kenalah tumpaskan sang nira dulu. Kena pegang dulu.
Lah kalau macam tu. Terima kasih banyaklah. Ambil boleh lah. Ambil barang-barang. Kalau Tengku kurang percaya dengan kata-kata ini kuncinya. Ambillah Tengku. Hamba rasa tak sedap lah. Harta tu harta lah. Tapi kita ni menipu ni. Bukan menipu, Daik. Mangsa keadaan. Mangsa keadaan yang macam mana? Mereka perlukan semangat untuk terus berjuang. Berjuang untuk mempertahankan kedaulatan kota mereka ini. Kebetulan, kita datang dan mereka rasa semangat mereka kembali pulih. Kita menipu kita anak raja, anak sultan. Walhal kita anak rakyat biasa. Tengok baju. Baju pun jahit sendiri. Pakai tali guni. Anak raja konon. Lebih baik kita ceritakan aja hair yang sebenarnya pada mereka. Itulah Tuan Hamba Daik. Tadi hamba nak betul setegang, Tuan Hamba tak nak bagi. Habis apa yang Tuan Hamba nak buat sekarang? Balik rumah orang kaya? Huish! Bersusah payah kita nak melarikan diri. Sekarang Tuan Hamba dah patah semangat. Bukan macam tu. Lupa ke Tuan Hamba dengan derita kita? 3 tahun kita jadi hamba abdi, Daik. 3 tahun. Semuanya kerana kita terperdaya dengan pertolongan orang kaya tu. Harapkan jasa. Rupa-rupanya kita tertipu. Tanah kita tergadai. Kita ini dijadikan hamba. Orang kaya. Satu lagu ya. Hutang belum bayar. Maafkan hamba. Hamba sakit perut. Hamba lain hamba bayar. Ikat dia. Sana. Aduh. Maafkan hamba. Assalamualaikum. Sabar. Assalamualaikum. Sabar. Pelan-pelan sikit. Diam. Alright. Amboi. Apa ni? Kenapa ni? Macam, makan. Apa salah hamba? Macam, ada makan tak? Gila, kau ni nak makan je. Tegik nak tu. Lagi makan berapa tu. Bodoh, tak nampak ke? Ekor hati aku pakar dari tempat ni. Hei, lagi satu. Abang Gondrong. Abang Gondrong. Abang Gondrong. Baik. Abang Gondrong. Hei, apa bunuh kau ni? Gila. Oh. Something Macam pasal dengan aku ha? Hei, tengok. Ada mata hamba. Ada.
Buah remia di pinggir kali. Ayam hutan dibawa belayar. Hutang emas kena bayar berkali-kali. Hutang budi sekali je kena bayar. Lepas tu dia orang langsung tak ingat. Hamba tidak akan kembali lagi menjadi hamba abdi. Biarlah hamba berkubur di sini. Tak sangka di kota ini berakhirnya riwayat hamba. Asalkan kita tidak berputih mata. Baiklah. Hamba setuju. Anggaplah kita lakukan ini demi negara. Biar kita mati sebagai wira. Kita yang mangsa keadaan. Dan jangan sesali keadaan yang masa kita bertindak begini. Setidak-tidaknya, di sini kita boleh berjasa. Hamba cuk yang tanggal 2 tu. Wei, apa tengok? Ha? Apa ingat bertekuk dengan tiga kan? Jingkreng kongkek. Wei, akan frekolan nong silangkan sebidung itu. Ha? Laki tuan nama golomo ban semah yo kongkeng. Nong teh lo, nong songkran nong pai tong lain nong ngaplo lo. Nong kau nong pan biskut you know. Ada brick wall like push down. Don't the ball the kid Fred. No. Wei, kayu. Aku pun terdapat. Bodoh macam kayu. Aku juga. Silakan Tengku. Yang ini kira anak saudara sebab Mak Patik. Puan namanya. Berani Tengku. Sekali libas, 6 orang tersungkur. Macam mana dia boleh tercedera ni, Datuk? Jatuh tersepak tunggul kayu. Terus pingsan. Tak sempat nak perang. Tak apa. Lepas ini kita berjuang ya Puan. Tadi abang lu ada sapu minyak misai kan? Lagipun, Tengku bertiga dah datang nak tolong kita. Kalau berlawan tu, tengok tanah ya. Jangan lupa pakai selipar. Mana tahu kena paku payung ke, paku tanah ke, pucuk paku ke, paku pakis, paku-paku lah. Dan segala paku yang ada. Cantik juga. Lemas. Ubat Ya. Macam mana sekarang? Seri Kandi. Kewajipan Patik sebagai rakyat, Tengku. Jangan buat patik boleh. Kira macam orang biasa je boleh. Enggang tidak terbang serendah pipit. Enggang ni bersarang rendah. Cik adik ni siapa nama? Nama saya Cik Pah. Ui. Nama penuh saya Aini. Oh, Aini ya. Syaifah Aini. Weh, sedapnya nama. Hamba pula nama Daik. Tapi di istana semua panggil hamba Dip. DJ Dip. Sedap nama Tengku.
the bell. Kalau nak ikut hati hamba yang mulia ni, dah lama hamba pulas-pulaskan jari hantu dia orang tu hidup. Hamba pun begitu juga, Kian Bang. Hamba tak mahu bermadah lagi. Biar hamba pergilah ni. Hamba nak sumbat-sumbatkan mulut dengan pucuk rebung. Berani dia bercakap dengan Cik Pah hamba. Nanti dulu betul. Dalam keadaan kota kita yang tengah kalang kelibut ni, tak usahlah kita menggeruhkan lagi keadaan. Kita tunggu waktu, masa yang sesuai. Faham? Hei, ya pergi Franstal, aku juga. Ya program Ayu Soekarno, aku juga. Menteri Kelapa Mental, aku. Orang makali gua. Yang sebenarnya kesuma gilakan hamba. Hangit. Kita masih hidup pun dah kira syukur tau. Adakah itu tentera Sang Nira? Tak pernah hamba melihat tentera setangkas mereka. Pasukan upahan kot orang kaya. Mungkin inilah yang dikatakan oleh Temenggung tempoh hari. Siapa mereka orang kaya? Pedulikanlah siapa mereka. Nyawa 3 ekor kera itu lebih penting. Tak ada sesiapa yang dapat melarikan diri dari aku. Tahu? Kita ke Kota Langbuana sekarang. Daun cepat. Cepat. Bila kota ni dibina? Kira-kira 50 tahun yang lalu. Pada mulanya, kota ini gudang tempat menyimpan biji Belanda. Apabila Belanda melarikan diri, almarhum mangkat dibusut, memperkenankan arwah Datuk Hamba mengambil alih dan diperturunkan kepada ayahanda hamba, Datuk Marewang. Sehinggalah sekarang, Sang Nira ingin mengambil alih kuasa jajahan ayahanda. Siapa Sang Nira ni? Adik bongsu ayahanda. Ayah Cho dulu merantau jauh hingga ke negara Mentari Tebing. Ayah Cho tidak setuju dengan pemilihan ayahanda menjadi ketua Lambuana. Lama Ayah Cho merantau. Sekembalinya dia ke sini, dia mula mengatur langkah, inginkan kota ini. Allah berkata, Ayah Cho dah gila. Gila kuasa. Dahsyat. Hamba selalu juga melalui sungai ni. Tak tahu pula cerita sebaliknya. Mengapa Tengku tak singgah? Jangan panggil hamba Tengku boleh. Panggil aja hamba Kanda. Kanda memang suka merantau. Untuk apa Kanda? Saja menimba ilmu. Jauh berjalan, luas pandangan. Takkan tiada sesiapa di hati. Tak ada. Tak ada siapa yang sudi pada Kanda ni. Tapi mungkin di sini ada cinta Pak Kanda. Sayang Kanda Puteri Sultan. Hah? Kenapa? Jika tidak, sudah lama Dinda berharap.
Berjabang! Kemas lagi. Gunung! Pegang tu, pegang betul-betul. Ha. Aduh! Oh! Ya. Ha. Berjabang! Gunung! Daik. Tengku Daik. Kami berdua tengku ni memang mencari tengku yang inilah. Hamba dapat petanda lagi. Kekawan, Petanda lagi? mereka ramai. Askar mereka sungguh ramai. Kalau setakat kita je buat naya je, dalam air pun dia berkejar. Ha? Pula. Ini yang tak sedap badan beta mendengarnya ni. Rasa macam nak minum air muju je beta. Tuan Hamba, petanda Tuan Hamba selalunya mana? Tak guna kalau kita latih mereka semua ni. Sebab tak mungkin kita dapat mengalahkan Tentu Sang Nera yang dah ramai. Apa kata kalau kita minta pertolongan dari orang yang betul-betul mahir? Siapa? Orang kaya Seri Bentan? Jangan sebut nama tu. Jangan sebut. Tuan Hamba kan lebih arif. Tuan Hamba pun pandai baca. Naik basikal boleh lepas tangan. Tuan Hamba pernah cakap, masa kita jadi hamba abdi, Tuan Hamba kata, Tuan Hamba selalu merantau. Takkan tak ada kenalan rapat yang boleh menolong kita. Siapa Cepat! Laju! 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 Dayung! Laju! Laju. Apa nak dikejarkannya pun tak. Itulah maklumat sulit dalam surat tu tadi. Dan dia tercegat je kat depan. Bukan nak tolong Dayung sekali. Dahlah gaji pun kecil. Tekuk dah amat. Ni, sampai selempang ni pun kita nak kena tempah sendiri. Cedok, berapa jauh lagi kita ke kota Langbuana? Lagi sebatang rokok, okey ya? Dah tak jauh lagi dah. Kau hisap rokok tu sebatang. Kalau dah habis rokok tu tak sampai lagi, dengan kau aku cucuk. Faham? Ini rokok ke batang lemang? Okey ya? Kita api. Api pun tak ada kau ni. Orang kaya, ada tunggul kayu orang kaya? Dah nampak kayu tu? Elak ajalah. Tu, ada lagi satu tunggul kayu orang kaya. Apa kena bengap dengan korang ni?
Kalau dah nampak kayu kat situ, elak ajalah. Itu mana beritahu aku. Jaga. Batu tu. Nak bawa macam mana saya nak dia? Langgar je lah. Langgar. Rakyat berbuat. Tunggu lagi, tunggu. Terus jalan lagi. Jalan lagi. Ampunkan mata dia dulu. Tengku, benar-benar kau mereka mau menolong. Kita perlu cuba dulu, Datuk. Kita perlukan pertolongan setiap penghuni negeri ini. Tapi kami pernah minta pertolongan dari mereka. Tapi Mereka tu memang sombong. Sombong je buat apa? Mereka tu bukan ada bom. Bom. Apa kena dengan tu hamba ni? Terkena bom ke tu hamba? Hei, kita kalau nak minta pertolongan, biar daripada yang gagah. Ha? Bukan daripada yang sombong. Atau dari 3 ekor kera yang entah mana asal pun tak tahu. Kiamat. Tak baik cakap macam tu pada putera raja ni. Datuk, kenapa Datuk tidak melantik hamba mengepalai tentera kita, Datuk? Hamba layak. Dahlah layak. Kacak pula tu. Belum masanya Kiambang. Kaca saja tidak cukup. Kaca, rambut belah tepi, kuku pendek, baju bersetrika, handle berskala tinggi. Semuanya belum cukup, Kiambang. Kita masih perlukan pertolongan putera raja ni. Datuk, berilah hamba peluang, Datuk. Hamba bersumpah, hamba akan mempertahankan kota Lamongan ini. Seperti hamba mempertahankan turunan hamba selama ni. Patutlah. Oh ya, Tengku. Patih syarikat. Mereka bertiga ini ikut bersama kita, Tengku. Molek sangat, Datuk. Molek semolik-moliknya. Yang teramatlah molek. Silakan Tengku bertiga. Sila. Hoi, Bakero! Ha? Sleeping on the job! You think you what? Ha? Pasal itulah kami ni nampak macam rakyat biasa je. Jin asal dari Lamuana? Tidak. Patik bukan orang Labuana. Mak bapa ada kat mana? Kepok? Pucuk? Bentuk? Kampar. Oh, kampar. Ini nak dengar abang main gambus tak? Nak. Saya.
Bukan selalu kanda nak mainkan gambus pada gadis-gadis tau. Ini maknanya kanda dah jatuh hati pada Zizi. Sungguh bertuah, Batik. Alah, masa kan Zizi sayangkan kanda. Kanda ni apalah sangat. Sayang. Pasal apa? Sebab kanda ikhlas menolong kami. Demi Jin-Jin, lautan api, kanda sanggup kuat lentang. Cik Nok, berapa jauh lagi? Sebatang rokok, okey. Engkau ni. Dari semalam sebatang rokok. Semalam tak sempat hisap. Gunung Kinabalu langgar. Kita semua masuk sungai. Habis rokok basah. Kena teguh kering, baru boleh hisap. Engkau ni. Saya nak balik lah kalau macam ni. Alah kau ni. Cakap sikit singgung. Saya. Habis madu, sepah dibuang. Kena balik-baliklah. Aku boleh pergi sendiri. Wira. Ya, orang kaya. Kita ke kota Langbuana sekarang. Lepas tu, boleh balik orang kaya? Lepas tu, kita boleh balik. Dengan semuanya dapat upah sekali. Apa upahnya orang kaya? Buah-buahan kami dah tak mau dah. Asyik-asyik buah. Engkau nak apa pula? Kami sebenarnya orang kaya. Kami dah sepakat nakkan tanah orang kaya. Boleh? Nak tanah? Barang selong 2 seorang. Boleh? Boleh. Balik nanti, aku bagi. 6 gantang seorang. Dah. Jangan nak merepek. Kita gerak sekarang. Layu kelang kabut. Hadirin semua dengarlah sini. Tiap-tiap orang yang bersalah seharusnya menerima hukuman. Pada hari ini, kamu jadikanlah hukuman ini sebagai tauladan, pengajaran dan pedoman kepada kita semua yang masih hidup di alam fana ini. Faham? Oleh itu hari ini, orang ini akan dihukum akibat kesalahan yang dilakukan. Pian, sudah bersedia kamu untuk menjalankan hukuman? Wahid, sudahkah kamu bersedia untuk menerima hukuman ini? Ada apa-apa permintaan? Nak minum ke? Nak makan ke? Nak tidur ke? Ataupun kau nak melancong ke mana-mana? Jalankan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Teruskan hukuman. Ayo. Datuk Abang Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa mimpi kau datang kemari? Saja aja. Tu, kenapa kau bawa dia bersama? Kami ingin meminta pertolongan daripada Datuk Abang Haji. Pertolongan apa? Untuk mempertahankan kota Langbuana, Abang Haji. Untuk itu kau kemari? Kami dengan Langbuana tidak searus bercabang. Dia orang tu dah kufur, dah sesat bercabang. Kenapa sampai jadi begini, Datuk Abang Haji? Bukankah kita sesama agama? Dia orang tu dah sesat. Haram walaupun duduk semeja dengan dia orang tu, tahu? Sudah, aku ada urusan yang mesti diselesaikan. Jangan lupa kirim salam pada bapa angkat kau bercabang. Salam Datuk akan saya sampaikan kepada bapa angkat saya, insya-Allah. Tapi hamba malu untuk mengatakan kerana Datuk Abang Haji jauh menyimpang daripada kelakon Melayu. Kamu yang datang sini untuk minta pertolongan aku. Kamu pula nak mengajar aku, ya? Islam tidak menyuruh umatnya berpecah belah. Tapi Islam juga tidak menyuruh umatnya tunduk kepada kekufuran. Islam juga bukan persada untuk meningkatkan martabat di kalangan umatnya. Cukup dalil untuk mengatakan mereka itu kafir. Tapi tak cukup bukti untuk mengkafirkan kami. Kamu memang suka menjawab. Kalau bukan Abang Haji mengajar kami dulu di Langbuana, mungkin kami tidak. Aku tak berjanji. Tapi berat rasanya untuk mencampuri urusan Langbuana yang bukan dari daerah kami. Pertimbangan Datuk Abang Haji kami lalukan. Sila Datuk. Kabar Waras. Kodos pundi kabare pon Kang Mas di Poningrat. Pemenahan berapa ekor kia mau. Putra sakin di Ponegoro si Hartapura kebengkatan Penik Semarahan Pati. wonten menapa panjenengan tindak meke ngapa cabang bengah mentok. Kula badhe nyuwun pertolongan Kang Mas. Sang Nira badhe nyereng Langbuana malih. Kula mereng panjenengan dodos penggudalepun si benten amagi moten perudang. Ini Kurmin. Lanjeng badhe menapa panjenengan nolong Langbuana? Wonten mirga sedaya tiyang melayunipun angkuh. Angkuh? Iya, kita tunjuknya benar nak dulu.
Kang menapa nolong tiang sombong. Tiang-tiang kulo dateng meki amaki tunggu bangsa. Najeng panjenengan nyempelek akan kulo. Malah lewas kami. Beto, ngolo fotoko. Kok dados makateng menika kados putih. Nggih, mboten ngertos. Namung kasabaksaranipun urip kita mboten sami. Lanjeng kate tiang kita ingkang dipun usir sangkang Lambuana. Menapa salahipun? Menapa namung amagi melebet kok sedaya sagek nyewon perso dateng merewang. Piyambakipun langkung ngertos menapa kemawon ingkang sampun kedadosan. Mbok inggih dipun pangaputi kemawon. Kula saestunipun petah petulungan. Sanes dendam ingkang dados ukuran. Sakmaneka kita koncoto, kita setunggal bangsa. Meka sanes urusan kula. Riyo nginipun saged ditampi kemahawon hukum karma ingkang dipun damel piyambak. Sampun. Makaten kemawon. Monggo kita nyelari sumayin deh wae. Dah lama hamba kenal dengan dia. Sama-sama satu sekolah dulu. Bapa dia menjaga kretek. Datang merantau kat sini. Satu bilik asrama ya? Satu katil 2 tingkat. Tak sangka sampai begitu sekali dia tolak harapan kita. Apa yang buat dia marah benar tu, Datuk? Memang benar apa yang dikatakan tadi. Kita terlalu angkuh masa zaman kegemilangan Lampuana dulu. Kita terbongkar. Sekarang cuma satu saja lagi tempat. Hah? Di mana? Kampar. Sing-Sing. Baiklah. Sekarang kita ke Kampar.
Brr. Dengar sini semua hadirin hadirat sekalian. Ambil senjata. Mengapa kamu kembali ya? Ayah sihat? Jangan ditanya, anak derhaka. Burung ganang di Guangzhou pun boleh berlipat-lipat. Kalau tahu ada putrinya yang derhaka kepada bapaknya. Bukan derhaka, Ayah. Saya mengejar cinta hati saya. Apakah cinta sampai buang keluarga? Hah? Mana boleh kamu menyintai dia? Hah? Dia berbangsa lain. Lu tahu? Saya cinta padanya dan dia mati mempertahankan negerinya. Itu lagi mulia dari duduk di sini, mengaut keuntungan dan berikan segalanya pada tanah Cina yang memang sudah melupakan kita. Memang awak ini anak derhaka. Bukan saja lu derhaka pada keluarga, tapi lu derhaka pada Tongsan. Ayah! Ayah lupa. Kita sekarang di bumi Melayu. Bukan lagi di tanah besar Cina. Bakti kita di sini bukan hidup di kalangan orang kita saja. Saya datang membawa hajat, Ayah. Tolonglah kami menentang Sanira. Tolonglah anak anda. Kalau kamu sudah sanggup menahan nenek moyang kita, saya pun sanggup halau sama kamu. Kamu dan bangsa kamu semua. Ciao! Ciao! Saya buang dia bukan pasal saya marah, tapi demi Konfusi. Patih sanggup menyerahkan Lang Buana pada Sang Nira. Datuk, itu ungkapan orang dah hilang semangat juang. Apa guna melawan arus, Tengku? Jika berat cagarannya. Kita berusaha dulu, Datuk. Memang kita sudah usahakan. Tapi Patih justru malu berhadapan dengan Abang Haji, Putera Jawa dan Kapitan Wong, menghadirkan diri meminta bantuan. Jauh terkurus di hati ini, meminta ihsan dari orang yang pernah Patih sengketa dulu. Tapi demi kota Lang Buana, Patih sanggup. Jika itu juga tidak cukup untuk menebus kesalahan Patih, biarlah Patih menyerah diri. Setidak-tidaknya rakyat tak terkorban. Datuk. Biarkan. Linda. Kanda tidak mau melihat Datuk patah semangat. Terlalu suntuk untuk itu. Bukan kerana rakyat Lang Buana, Kanda. Hati ayahanda terkenakan yang lain. Sang Nira? Datuk takut pada Sang Nira? Bukan begitu.
Semasa Ayah Cho pulang ke Lambuana setelah merantau, beliau terus mahukan tanah jajahan Lambuana dari ayahanda. Beliau mengugut akan membunuh setiap nyawa yang ada di Lambuana. Ayahanda akur kerana tidak mahukan pertumpahan darah berlaku. Lalu menyerahkan mohon kebesaran pada Ayah Cho. Bukan itu sahaja yang Ayah Cho mahukan. Beliau juga inginkan bonda menjadi isterinya. Bonda enggan dan ayahanda terpaksa mempertahankan maruah diri. Lalu berlaku pertarungan. Pasal ni? Kuih. Dai, gunung. Hoi. Kuih Joki datang. Kita nak buat apa ni? Jangan khawatir saudara-saudaraku. Hamba ada pantun yang baru. Begini bunyinya. Tuan nama ni tak habis-habis dengan pantun lah. Ingat, kita Panglima Lambuana. Kita harus tunjukkan kekuatan kita. Keberanian kita. Ya. Walaupun diseksa. Ya. Disiap kulit. Ya. Dicabut kuku. Ya. Digoreng kunyit. Ya. Tak kira apa pun, kita harus pertahankan Lambuana. Hidup Lambuana. Hidup Lambuana. Hidup Lambuana. Hidup Lambuana. Hidup Lambuana. Siap bunyi. Gunung. Cuba bertahanlah mohonan kalian. Lagi berpadah kami sajikan. Abang naik! Kanda gunung! Kanda! Kanda! Mana mereka? Ayahanda. Tengku. Tengku. Anggar siapa ni, Tengku? Kanda. Tengku.
Cepat buka ikatan ni. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada malam yang indah serta lunak berirama ini, hamba menyeru agar tuan-tuan dan puan-puan memilih hamba sebagai ketua terus Angkatan Tentera Laut, Darat dan Udara Lampuana. Nescaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menguasai pelbagai bangsa daripada Datuk dah balik. Insya-Allah hamba Datuk Merewang dah sampai. Tuan-tuan dan puan-puan akan lebih pandai. Oi! Ya Allah, apa Datuk Merewang dah balik. apa dengar ni? Hei! Tidak jadi seorang pun tak tahu. Apa lupa ingat dia paling bagus sangat lah. Tepi. Sila Datuk. Datuk siap. Weh, cepat Datuk Merewang balik. Jauh sini. Apa berjalan? Sini. Ni. Apa dia? Sakit. Apa dia? Baru balik ya. Orang kaya Seri Bintang. Apa kabar orang kaya? Baik. Kami besar hati menerima kedatangan tuan hamba. Perkenalkan orang kaya. Itulah putera-putera raja yang akan menolong hamba mempertahankan kota Lampuana ini. Oh, putera raja, ya. Orang kaya dah mengenali mereka? Lebih dari kenal. Yang sebenarnya begini Datuk. Kami Dia ni punya pasal lah orang kaya. Dia ni lah petualang dan dalang dalam sandiwara ni. Dia ni lah. Ni lah dia. Hei. Kita semua samalah. Jangan nak salahkan siapa-siapa. Apa maksud kata-kata tunggu gunung tu? Patut tak mengerti. Yang sebenarnya Datuk, mereka bertiga ini adalah waris negeri yang dihormati. Kita perlu mendengar dan turut perintah mereka. Memang itulah orang kaya yang hamba turuti. Bagus. Sekarang Datuk Merewang, boleh tak izinkan hamba bersama dengan putera-putera raja ni sebentar? Ada hal perniagaan kami yang perlu kami selesaikan. Sudah tentu orang kaya. Ya. Sudah tentu. Ya. Izinkan Patih beredah dulu Tengku. Kesuma, Zing, Cepa, mari masuk. Ya, Ayahanda. Orang kaya. Kamu, 3 ekor kera. Mari sini. Cepat. Aku tahu kota ini punya banyak harta. Aku tak peduli kamu ni nak jadi apa pun. Nak jadi anak-anak raja ke? Nak jadi anak kambing ke? Itu semua aku tak mau tahu. Serahkan harta itu pada aku. Korang tahu betapa susahnya aku mendapat korang semua. Kaki aku tergantung ke atas. Rakit aku terbakar. Aku terbang. Cenuk aku merajuk. Serahkan harta korang pada aku sekarang. Tapi orang kaya, kita belum dapat menewaskan sang nira lagi. Datuk Merewang cakap jika kita... Itu aku tak mau tahu. Korang nampak
hulu balang aku ini. Nampak. Sekali tepuk aja. Tunggu dulu. Mereka akan bunuh kamu semua dengan tanpa banyak bicara. Itu baru satu tepuk. Alah. Tunggu itu semua. Itu contoh. Tunggu. Jangan iya. Mengapa kita tidak sama-sama mempertahankan kota ini, orang kaya? Jika kita berjaya menumpahkan sang nira, orang kaya ambillah semua harta ni. Kami tak nak. Ni kuncinya. Baiklah. Kalau ini yang kamu ajukan, segala harta yang dikurniakan adalah untuk aku. Tapi ini tidak bermakna aku akan membebaskan korang semua jika kamu telah pun berjaya menewaskan sang nira. Tahu? So how was it, orang kaya? Maka akan kucar kacirlah kota Langbuana dipimpin oleh mangkuk-mangkuk ayam 3 ekor itu. Jolly good. Here's a little something for all your troubles. But knowing you'll gain whatever the outcome, eh, orang kaya? Nak hidup, Tuan. Mana orang-orang yang dijanjikan untuk menolong kita, Datuk? Kalau kita ni saja yang nak berperang, mau terbelah 6 badan kita yang sihat ini. Kita memanglah boleh mempertahankan kota ini. Bukankah mereka juga yang mengatakan kita perlukan pertolongan luar? Mana pertolongan itu? Mana? Cakap je, buat apa? Kalau begini, buat apa kita harapkan mereka ini untuk jadi panglima perang kita? Kiambang pun boleh. Kiambang. Bersabar. Kalau kita ada bom macam mana? Boleh tak kita menang? Hamba syorkan. Mari kita semua buat bom. Balik-balik bom. Tak habis-habis dengan bom lah dia ni. Dah. Mana nak cari bom tu hamba? Boleh beli kat kedai runcit. Abang, ada jual bom tak? Bagi saya setengah kati. Bungkus elok-elok ya. Nanti meletup. Setidak-tidaknya hamba bagi cadangan. Tuan hamba bertiga ni ada apa? Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Mari kita semua bersatu hati. Kita buat bom. Hamba ada satu cadangan. Sudah bersedia tentu. Sudah, mari. Duduk. Dengar sini semua penduduk Langbuana. Ingat, hari ini
Kita mempertahankan kota kita ini. Kini kita sudah merdeka dari kekejaman. Kekejaman luar ataupun dalaman. Takkan hilang anak Melayu di dunia. Anak Cina juga. Boleh dicilam? Betul, Tok. Kita dah bersedia bercabang. Pantang Melayu berkutu. Hamba pun dah bersedia ni. Bersemangat. Sedia berkhidmat. Oh, boleh buat lagu ni. Berjima! Bersedia! Nama kenal! Nama ganjil! Sedia! Nama kenal! Bertenang Jamal. Kita sedang berperang Jamal. Izinkan hamba pergi bertarung. Brengsek. Datuk, kalau tidak ada bom bisa letupkan mereka. Keluarkanlah dia cepat. Nani! Salasa! 3! Arba'ah! Lepaskan!
ramai. Seperti dalam mimpi hamba ni. Ish, tak sempat hamba nak kahwin dengan Zinzin. Ampunkan Patih Teguh. Datuk. Maafkan Patih. Jan Mali Jan Oi, Jan Mali Jan Gunung. Linda, Abang Gondrong. Tenang, sabar. Mahu menghadapi musuh harus tenang. Walau 1000 panah berapi sekalipun datang, akan ku tangkis satu persatu. Nah, ini caranya. Alamak. Dan marikan ketipung ayu. Ingat aku takut lah. Ananda. Kusuma. Ananda. 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 Jangan
Datuk Merewang! Kalau Datuk Merewang mati dapat nak naikkan kota ni, aku juga nak bertanggungjawab. Terima kasih Datuk Abang Haji di Poningrat. Tokyo. Sama-sama. Terima kasih. Masih ada peluang untuk kita tidak bertelingkah, Datuk. Ada baiknya kalau kita bersatu padu. Kalau kita bercerai, kita roboh, Datuk. Itulah yang sebaik-baiknya. Di Poningrat? Kalau enggak ada lang buano, mana bisa kulo jual kulo punya kretek. Tunggal pisau. Kulo ingat mau pulang ke Kelapa Sunda, Cirebon, lantas kembali. Rame yang nunggu. Tapi Om Pak Yu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersokong. Ini hidup macam itu makan nasi. Betul. Kita mesti mau kongsi. Sikit-sikit pun mau kongsi. Biarpun seulas, baru kita boleh satu rasa satu hati. Boleh lahirkan itu satu kekuatan. Macam itu rumput buluh ada angin datang pula, tak goyang. Memang dia semangat berlebih-lebih. Mana? Datuk Merewang. Datuk. Terima kasih. Hidup Lambuana. Terima kasih semua peluk-peluk Lambuana. Hidup Lambuana. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Bertenang. Dengar sini semua. Marilah kita bersama-sama hidup di dalam perpaduan yang kukuh. Akan bersatu padu mulai saat dan ketika ini. Di sini Patik ingin menjunjung ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga putera raja. Nanti dulu. Siapa? Bangsa lokit mau bikin repot lagi. Nanti dulu. Datuk Merewang. Nanti dulu. Hamba ada satu perkhabaran yang ingin hamba canangkan. Apakah gerangan orang kaya datang dengan orang putih itu? Sabar dulu, Datuk. Dengar apa orang kaya ingin katakan. Kau head orang kaya, make your day. Datuk Merewang, hamba tak sangka Datuk Merewang boleh ditipu oleh 3 ekor kera. Apakah maksud orang kaya? Mereka bertiga ini yang sebenarnya bukannya putera raja. Mereka bertiga adalah hamba abdi hamba.
Korang semua ditipu dengan 3 ekor hamba. Tapi kami memang mengetahuinya dari awal lagi, orang kaya. Dari awal lagi kami sudah tahu yang mereka bertiga ini bukanlah putera raja. Dari hari yang mereka jejakkan kaki di penambang itu, kami sudah tahu yang mereka adalah rakyat biasa yang datang singgah di kota ini. Tapi kami perlukan mereka untuk menjadikan semangat bagi kami terus berjuang. Dan nyata semangat mereka itu bahawa berpanjangan jasanya. Mereka bertiga mampu menyatu padukan kami untuk menentang kekacauan serantau. Itu lagi mulia dari bersekongkol dengan pihak yang ingin memecah belahkan kita. Jangan cepat menuduh, Datuk. Hamba dengan pihak Inggeris tak ada apa-apa. Kami cuma berkawan saja. Tak gitu? My friend? Yes. Orang kaya itu tipu, Datuk. Hamba dengar mereka berpakat untuk memusnahkan pertahanan Lang Buana. Kononnya membiarkan mereka bertiga mengepalai angkatan perang. Tapi mereka ada muslihat. Udahlah, Saga. I dare say, enough of this nonsense. We don't have to. Shut up, yo! Hamba tahu pekerjaan hamba sekadar hulu balang saja. Tidak luas hikmat hamba untuk menyumbang kepada negeri ini. Tetapi hamba sudah tidak sanggup lagi melihat tanah Melayu dipelecehkan oleh orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan mereka sendiri. Hidup! Sudah tiba masanya kita bersatu. Hidup! Bersatu menentang anasir-anasir busuk seperti mereka berdua ekor ini. Kita halau aja mereka. Halau! Daulat tuanku. Daulat tuanku. Datuk Bendara, panggil Frank Mocking Power dan orang kaya Sri Bentan menghadap Beta sekarang juga. Ampun, tuanku. Datuk, Beta rasa sungguh bangga Datuk dapat mempertahankan Lang Buana ini daripada ancaman jahat. Walaupun daripada darah daging kita sendiri. Beta juga amat gembira kerana Datuk dapat mengeratkan lagi perpaduan kaum yang Beta rasa kena pada masanya. Ampun tuanku. Patut menyawal perintah segala perancangan serta pimpinan dari 3 rakyat biasa tuanku yang singgah di kota ini. Ampun tuanku. Mana mereka?
Ampun, tuanku. Ampun, tuanku. Anak anda. Bonda susah hati di Kuala. Menurut perintah ayahanda, akan anak anda susuli selepas ini. Tak guna betul lah dia ni. Anak raja punya. Tak guna punya kawan. Awak tak baca siang. Hamba ingatkan tuan hamba ni kaki busuk macam si gunung. Hamba memang suka merantau. Ubatkan mata tu. Berubat dengan tabib. Baiklah, ayahanda. Ampun, tuanku. Frank, mengapa perlu memerah bumi Melayu ini dengan penindasan? Tidak bolehkah kita sama-sama membangunkan negeri ini? Beta sedar, kita perlukan pertolongan orang Inggeris. Bantulah kami, Frank. Bukan tindas. Orang kaya. Beta amat besar hati. Jasa orang kaya menyuburkan perdagangan dalam negeri beta ini. Beta alu-alukan. Jika ada orang seperti orang kaya, maka bercambahlah taraf kehidupan rakyat beta. Syabas orang kaya. Cuma, beta rasa dapat kiranya orang kaya menghapuskan penghamba abdian pelupusan yang giat gini. Kurang molek, beta rasa. Menjunjung titah, tuanku. Angkat. Bangun, oi! Ampun, tuanku. Dengar rakyat sekalian. Beta rasa amat bertuah mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan kaum seadanya. Kita perlulah bersabar dan saling faham memahami di antara satu sama lain. Daulat tuanku. Daulat tuanku.